Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, dan kita akan sambung pada muka surat 25, iaitulah pada sifat yang wajib bagi para rasul. Kata pengarang, sifat-sifat yang wajib pada hak segala rasul itu 3 perkara. Yang pertamanya ialah siddiq, iaitu benar. Yang keduanya ialah amanah, artinya kepercayaan. Yang ketiganya tabligh, iaitulah artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, para nabi dan rasul, menyampaikan akan dia barang kepada segala makhluk. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siddiq tu apa? Siddiq tu benar. Maksudnya apa? Mereka ni tak pernah bohong. Okey, lawan bagi siddiq nanti ialah kadzib, iaitulah bohong. Maksudnya apa? Nabi dan rasul ni tak pernah sama sekali seumur hidup daripada kecil sampailah mereka wafat, mereka tak pernah sekalipun berdusta, berbohong. Okey, menipu. Itu yang pertama, iaitulah siddiq. Kerana apa? Kerana kalau mereka ada potensi untuk berbohong, maka ketika itu ternafilah hikmah Allah Ta'ala melantik mereka menjadi Nabi dan Rasul. Kerana orang akan kata, ya Allah, saya tak percayakan Nabi. Sebab apa? Dia pernah bohong. Jadi mana saya tahu dia kata dia Nabi, entah-entah dia bohong. Kan? Jadi itu akan menjadi hujah ke atas para Nabi dan Rasul. Maka tak mungkin Allah Ta'ala akan lakukan perkara sedemikian. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalil siddiq, dia tak sebut kat sini, tapi dalilnya ialah apa? Dalilnya ialah mukjizat. Dalil benarnya para Nabi dan Rasul ni mukjizat. Sebab apa dia macam ni? Para Nabi dan Rasul ni, mereka ni bila mengaku Nabi dan Rasul, maka mereka mengaku ni ialah khabar. Okey, pengakuan dia mesti datang dengan bukti. Okey, dalam kaedah fiqh, al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi kata al-yaminu ala al-mudda'i, bukti buat ataupun saksi buat orang yang mendakwa. Contoh, saya dakwa seseorang, dia mencuri saya punya motor. Okey, hakim tidak boleh soal orang tu. Okey, betul ke awak curi? Ya kan? Dah, hakim kata apa bukti awak kata dia curi? Sebab bila barang tu ada kat dia, asalnya itu milik dia. Bila barang sesuatu, contoh kita nak tuduh orang mencuri, ya kan? Apa bukti dia mencuri? Sebab asalnya setiap barang, kalau contoh ni handphone ni milik siapa? Milik saya. Kalau ada orang kata, awak curi handphone tu. Kita tak akan tanya mana awak, kita tak
kita tak akan tanya kepada orang yang dituduh. Kita akan tanya kepada yang menuduh. Apa bukti awak kata dia curi? Boleh? Dia yang mendakwa tu kena bawa bukti. Maka begitulah para Nabi dan Rasul. Ketika mereka mendakwa diri mereka itu ialah Nabi dan Rasul, dan mereka memang perlu dakwa lah. Maksudnya dia kena mengaku diri dia Nabi dan Rasul. Maka apa bukti dia? Okey? Apa bukti? Maka buktinya ialah mukjizat. Okey? Ialah mukjizat. Sebab dia punya dakwaan tu ialah khabar ahad. Khabar maksudnya berita daripada satu individu. Berita dari satu individu dia tak kuat. Okey? Contohlah ada orang datang kat perempuan, saya dengar Perdana Menteri mati. Kita tak perlu percaya. Contohlah, kalau Perdana Menteri negara bukan Malaysia lah. Tak kisahlah mana pun. Contoh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun tu, oh ya ke? Tak ada pun, tak dengar apa pun. Tapi kalau 10 orang datang kat kita, ni betul kot, kan? Dia akan 20 orang bagi tahu kat kita. Betul lah ni. Confirm lah ni. Tengok pula berita. Dia tu keluar berita bernama ke apa. Dia Perdana Menteri telah meninggal dunia. Contoh. Maka kita percayalah. Kan? Kita percaya. Tapi kalau seorang je cakap, Perdana Menteri meninggal. Mana awak tahu? Ni buktinya WhatsApp ke apa ke, ni gambar ke apa. Kan? Dia kena tunjuk bukti. Maka begitulah Nabi Rasul. Siapa yang tahu dia Nabi, dia Rasul? Mana ada orang tahu? Jadi apa, macam mana dia nak tunjukkan kebenaran dia? Ialah dengan mukjizat. Sebab tak mungkin boleh buat benda tersebut kecuali daripada Allah Taala. Boleh? Tak mungkin. Dia boleh belah laut, boleh belah bulan, boleh keluar air daripada batu, keluar air daripada jari-jari. Kan? Semualah mukjizat-mukjizat tu daripada semua para Nabi dan Rasul. Tak mungkin boleh buat perkara tersebut kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Sebab tu dalil sidik ialah mukjizat. Yang kedua ialah amanah. Amanah ni maksudnya apa, perempuan? Jangan faham amanah ni, contohnya kita bagi barang, dia jaga elok-elok. Itu satu maksud. Tetapi maksud di sini amanah ni maksudnya apa? Ni ramai orang yang kalau kita nak tahu orang tu belajar tak belajar ilmu akidah, kita tengok kat sini. Okey, macam mana cara dia syarah amanah. Okey? Yang perempuan faham macam mana? Tu soalan tu. Okey, jujur tu macam mana? Perangai lah. Betul lah, perangai. Okey? Baik, tapi bukan itu yang nak dimaksudkan sini. Yang dimaksudkan amanah ni maksudnya apa? Para Nabi dan Rasul tidak mungkin sekali-kali mereka tu melakukan perkara yang haram, ataupun yang makruh, ataupun yang khilaful aula. Itu maksud amanah. Para Nabi dan Rasul tak mungkin sama sekali mereka itu melakukan dosa. Iaitulah buat benda yang haram. Makruh pun tak buat, khilaful aula pun tak buat. Okey, khilaful aula ni apa? Khilaful aula ni ialah satu istilah dalam ilmu fiqh yang mana dia tu di antara harus dan makruh. Okey, dia antara harus dan makruh. Dia tak makruh. Tapi dia pun taklah harus biasa-biasa. Dia tu dia bukan syubhat. Khilaful aula ni ulama mutaqaddimin sebut macam makruh ringan. Okey, dia punya beza apa? Khilaful aula ni terjemahan dia ialah menyalahi yang utama. Saya bagi contoh. Benda makruh dia ada dalil khusus. Contoh, buang air kecil secara berdiri ada dalil yang secara jelas sebut jangan kencing berdiri. Okey. Jadi cumanya kita kata makruh sebab ada waktu Nabi buang air dalam keadaan berdiri. Maksudnya itu tidak jatuh makruh, tidak jatuh haram. Kalau tidak jadi haram kencing berdiri. Tapi sebab Nabi pernah buat, so kita kata hukum dia makruh. Baik. Tetapi khilaful aula ni macam mana? Dia tak ada dalil khusus, tapi kita boleh faham. Okey, kita boleh faham tentang kekurangan perkara tersebut. Contohnya, dalam hadis Nabi sebut Nabi ambil wuduk 3 kali. Dalam hadis juga maksudnya Nabi basuh 3 kali. Okey, contoh Nabi basuh muka 3 kali. Ada hadis sebut Nabi basuh muka 2 kali. Ada hadis sebut Nabi basuh muka sekali. Baik. Soalannya, apa hukum basuh muka sekali? Hukumnya khilaful aula. Tu dia. Basuh muka sekali, hukum dia apa, perempuan? Khilaful aula.
Saya selalu tanya masalah ni dalam kelas fiqah. Saya selalu tanya. Orang akan jawab, wajib lah Ustaz. Memanglah kalau tak basuh memang tak ada wudu tu. Tapi apa hukum kita basuh sekali saja? Hukumnya khilaful aula. Menyalahi yang utama. Sebab apa? Utamanya 3 kali. Okey? Yang utamanya 3 kali. Meninggalkan yang 3 kali, dia tak jadi makruh lah. Sebab tak ada pun Nabi kata jangan basuh sekali. Tak ada kan? Tapi kita meninggalkan yang lebih afdal ni. Okey, yang afdalnya ialah 3 kali. Awak tinggalkan ni, maka dia hukum dia khilaful aula. Sah-sah, tak ada isu. Basuh sekali ni sah. Okey? Tapi perbuatan hanya basuh sekali itu ialah khilaful aula. Boleh faham Jadi Nabi khilaful aula pun tak buat. Okey, itu nak bagi tahu. Jadi jangan kata haram confirm tak buat, makruh dan khilaful aula pun Nabi tak buat. Okey. Boleh faham? Itu maksud amanah. Bukan sekadar nak diberi barang, Nabi jaga elok. Itu memang confirm pun. Diberi tugas buat kerja betul-betul, kan? Jujur. Itu memang Nabi memanglah. Nabi tak pernah bohong. Nabi tak pernah bohong dan Nabi memang jujur, amanah dalam masalah tersebut. Dan dalil Nabi tak pernah bohong hatta dalam masalah apa pun masalah. Dalam satu ni ada seorang orientalis kan. Dia kata dalil ataupun bukti bahawasanya Nabi tak pernah bohong. Ni masalah atas tadilah. Ialah dia kata apa? Ialah ketika mana orang biasanya bohong waktu tu Nabi tak bohong. Contoh kan, Nabi kan ramai isteri. Satu hari Sayyidatina Aisyah tanyakan, "Ya Rasulullah, siapa isteri kau paling sayang?" Dan Nabi jawab, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Orang lelaki kalau dia ada 2 isteri, tak kisahlah sama ada isteri tu dia kahwin 2 ataupun isteri cerai kahwin yang satu ataupun meninggal kahwin lain. Okey, mana-mana. Kalau isteri kedua tu tanya, "Awak sayang siapa?" Mesti dia akan jawab, "Awak lah saya sayang." Tak kisah siapa pun yang tanyalah. Dia yang bertanya tu lah yang paling disayangi. Walaupun hakikatnya mungkin dia sayang yang lain lebih. Okey, walaupun. Tapi dari sudut syariat, hukum dia apa hukum dia? Hukum dia harus. Dia tak kira menipu. Dia tak kira menipu yang berdosa. Okey, menipu jugalah. Tapi tak kira menipu yang berdosa. Dan syariat benarkan. Tapi walaupun dibenarkan macam tu, Nabi tak tipu. Itu nak sebut. Walaupun macam tu. Dan Sayyidatina Aisyah komplain. Sayyidatina Aisyah kata, saya ni, dia bagi dan Sayyidatina Aisyah pernah buat perumpamaan. Rasulullah, mana lagi bagus antara satu padang yang pernah diragut binatang, ada kambing, ada unta, ada lembu makan, dengan satu kawasan yang tak ada orang pun pernah terukai. Mana lagi bagus? Dia nak bagi gambaran, dia satu-satunya isteri Nabi yang Nabi nikah dalam keadaan anak dara kan. Tapi Nabi bagi tahu apa? Sayyidatina Aisyah kata, Sayyidatina Khadijah kan dah meninggal. Kan? Sayyidatina Khadijah dah meninggal. Aku ni isteri kau muda ni. Nabi kata, jadi Nabi bagi tahu lah fadilat. Nabi bagi tahu, dia ketika mana tak ada orang tolong aku, dia lah yang tolong aku. Ketika tak ada orang percaya aku, dia lah yang percaya aku. Dia bagi aku anak-anak. Semua anak aku daripada dia. Kan? Dia yang comfort aku. Dia habiskan harta aku untuk dia. Dia habiskan harta dia untuk Islam. Subhanallah. Jadi saya okeylah. Dengan Sayyidina Khadijah tak boleh lawan. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata Nabi tak nipu. Tu ceritalah. Jadi dia boleh faham. Okey, boleh. Dia itu tanda Nabi ni siddiq. Baik. Dan amanah tadi. Baik. Cuma kita kata Nabi tak buat benda yang makruh dan benda yang khilaful aula pun Nabi tak buat. Haram confirm tak buat. Tetapi ada waktu kita tengok Nabi buat juga benda yang makruh ni. Contoh macam tadi. Kita kata buang air kecil dalam keadaan berdiri makruh, tapi ada hadis yang sebut Nabi buat. Khilaful aula, kan, minum dalam keadaan berdiri hukum makruh, tapi ada hadis yang sebut Nabi buat. Okey, jadi macam mana ulama nak fahamkan kita tentang masalah ni? Jadi kata para ulama, makruh tu di sisi kita. Di sisi Nabi hukum dia wajib. Kenapa? Kerana Nabi nak terangkan hukum. Sebab kalau Nabi tak buat, kita akan kata benda tu haram. Okey, sebab ada larangan. So, kaedah asal larangan ialah haram. Arahan ialah wajib. Kalau tak ada qarinah ataupun tanda-tanda yang menyatakan sebaliknya, kita akan kata benda tu haram. Tiba-tiba kita tengok, Nabi pernah buat. Maksudnya benda ni ialah makruh. Okey, benda tu makruh.
Boleh faham? Jadi Nabi buat tu untuk terangkan hukum, maka di sisi Nabi hukum dia wajib, bukan makruh. Jadi jangan salah faham. Boleh So maknanya dari wahyu Allah lah suruh buat. of course lah. Of course, wahyu. Nabi tak buat apa-apa kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak ada satu pun perbuatan Nabi. Hatta Nabi kahwin dengan semua isteri-isteri Nabi kan, semua wahyu. Nabi tak buat satu perbuatan kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu. Tu wahyu. Okey. Nah, baik. Boleh tu saya nak jelaskan, itulah amanah tu. Baik, kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh ni menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka untuk menyampaikan. Jadi apa sahaja yang Allah Taala suruh Nabi sampaikan, Nabi dah sampaikan. Dia punya persoalan dia, ada ke benda yang Allah Ta'ala tak suruh sampaikan? Ada. Maksudnya ada benda yang Allah Ta'ala bagi tahu Nabi, tapi Allah Ta'ala tak suruh Nabi sampaikan. Jadi bukan semua benda Allah Ta'ala suruh sampaikan. Tapi apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh sampaikan, Nabi dah sampaikan. Dan ada benda yang Allah Ta'ala bagi tahu Nabi, yang Allah Ta'ala tak suruh sampaikan, yang Nabi tak sampaikan kecuali mungkin kepada orang-orang yang tertentu. Sebagai contoh, buktinya ialah apa? Buktinya ialah tentang nama orang munafik. Tak ada seorang sahabat pun tahu kecuali seorang saja. Kan? Jadi Nabi tahu dari mana nama orang munafik? Of course, wahyu. Okey? Tapi kalau Allah Ta'ala suruh, adakah Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu kat semua orang? Tak. Kan? Kalau tak, Nabi dah bagi tahu. Tak, semua sahabat, kibar sahabat, semua mubasyirin fil jannah, asyaratul mubasyirin fil jannah, semua tak tahu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, semua tak tahu. Abdul Rahman bin Auf, semua tak tahu siapakah dia orang munafik. Yang tahu siapa? Sayyidina Huzaifah. Dia seorang yang tahu. Jadi maksudnya apa? Ada benda yang Allah Ta'ala tak suruh bagi tahu. Okey? Ada benda yang Nabi tahu yang Allah Ta'ala kata pilih lah. Nak bagi tahu ke nak bagi tahu, tak nak bagi tahu. Ada pun mungkin ada benda yang Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala tak bagi Nabi bagi tahu orang lain. Okay. Hikmahnya wallahu alam lah. Benda tu tak ada keperluan pun untuk kita tahu. Kalau kita tahu nak buat apa? Sebab Nabi layan dia orang macam orang Islam biasa. Okey, dan hikmahnya ialah untuk kita sebenarnya. Okey, kita sekarang ni suka tuduh-tuduh orang munafik kan. Macam ni memanglah nampak sifat munafik tu. Tapi sebenarnya benda tu supaya untuk kita ni semak diri kita. Kita ni kena bersikap macam mana sikap Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar kan, ketika mana dia suka tanya kepada Sayyidina Huzaifah kan, wahai Huzaifah, siapa nama munafik? Wahai Huzaifah, siapa orang munafik? Jadi akhirnya Sayyidina Huzaifah kata, kau ni kenapa? Kan, duk tanya kan. Ni rahsia, Rasulullah tak bagi tahu. Tak, aku bukan nak tahu pasal orang lain, aku just nak tahu aku ni munafik ke tak. Jadi itu sikap Sayyidina Umar. Padahal Nabi dah bagi tahu dia ni ahli syurga. Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Osman fil jannah, kan, Zubair fil jannah. Nabi sebut seorang-seorang. Nabi sebut nama. Nabi bukan sebut semua nama, mereka semua tak. Nabi sebut seorang-seorang di syurga. Abu Bakar syurga, Umar syurga. Dah sebut dah syurga. Okey, dah banyak dah hadis cerita tentang fadilat Sayyidina Umar ni. Okey. Tetapi dia rasa takut. Saya takut saya ni munafik. Okey, saya takut. Kita ni pula rasa orang lain semua, jiran-jiran kita semua munafik belaka. Kita je yang paling solehah sekali. Betul. Kawan-kawan saya ni semua ustaz tak boleh pakai ni ustaz. Kita je rasa kita paling kan salah. Betul. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kita ni Allah kena ada rasa berhati-hati, kena rasa risau atau khauf tu, takut kita ni dengan segala mungkin nampak macam solehah, nampak bagus ni, ini sebenarnya istidraj daripada Allah Ta'ala. Ada orang tanya kepada Habib Ali Al-Jufri kan, Syekh Habib, macam mana kau boleh dapatkan maqam ni kan di sisi Allah, iaitu qabul, sebab apa? Tengok semua manusia terima kau kan. Dia kata tak. Kan, itu bukan tanda, memang boleh jadi tanda Allah Ta'ala terima kita, manusia semua terima kita. Dan memang ada hadis pun. Di mana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku redha pada orang ni, maka aku cintai orang ni, maka cintai dia. Jibril pun akan kata kat semua malaikat-malaikat yang ada kat langit, kan, wahai malaikat, Allah Ta'ala mencintai orang ni, aku pun mencintai dia, maka cintailah orang ni. Okey, maka dia akan diseru kepada penduduk dunia, bahwasanya penduduk langit mencintai orang ni, maka cintai dia. Memang betul. Tetapi Habib Ali kata, itu pun belum tentu. Boleh jadi istidraj. Orang semua angkat kita, sanjung kita, sebenarnya itu adalah jalan untuk Allah Ta'ala jauhkan kita daripada Allah. Wa'iyyazubillah. Kita tak tahu. Kan? Tapi kan boleh jadi. Kan? Benda tu tak
Mustahil. Maka sama juga dengan kehidupan kita ni kan. Kita rasa macam kita dah on track kan. Alhamdulillah tiap-tiap hari datang qura ngaji kan. Tiap-tiap hari talaqi. Saya ni confirm syurga lah, ahli Quran kot. Tak, ahli neraka pula. Tak ada masalah, rasa ada harapan tu, tapi kena rasa hati-hati juga. Ya Allah kan, takut istidraj kan. Kena. Memang sebab tu hidup ni kena sentiasa bersama dua benda, iaitu khauf, takut, dan juga rojak, harap. Boleh? InsyaAllah. Baik. Tengok nota kaki bawah tu, dia kata apa? Dalam kitab-kitab Tauhid, sifat-sifat Rasul ini disebut 4 perkara, termasuk dalam kitab Sayyarus Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Farimbani sendiri, iaitulah sifat yang keempat itu ialah fatanah. Artinya bijaksana. Cumanya, kenapa dalam kitab, sebenarnya dalam Hidayatul Salikin ni sama macam dalam kitab Matan Ummul Barahin. Ummul Barahin dia sebut sifat Nabi 3 juga. Dia tak sebut 4, 3. Kenapa? Kerana tak mungkin boleh sifat yang ketiga kecuali ada yang keempat. Iaitu tabligh. Tak mungkin kita boleh menyampaikan kecuali cerdik. Okey? Jadi, tak perlu sebut, dah confirm. Tahu. Nak menyampaikan mesti kena orang yang bijaksana. Sebab kalau orang tu tak ada kebijaksanaan, dia tak boleh nak menyampaikan. Sebab Nabi, dia bukan bagi lecture dekat universiti. Kan? Bukan cakap kepada orang yang bijak pandai sahaja. Kan? Masyarakat ni kan banyak lapisan. Daripada serendah-rendah orang sampailah kepada setinggi-tinggi orang. Maka dia kena ada kecerdikan. Sama kita nak bercakap, nak berhujah dengan orang kan. Dengan intelektual, kita kena bahasa intelektual. Kan? Kuliah dekat Bangi tak samalah dengan kuliah kat Damansara. Kena speaking lah sikit. Betul? Kena lah masuk wording yang bombastic sikit, high level kan. Kan. Jadi tak samalah mengajar kat Kok Diang dengan KL kan. Kat Kok Diang cerita pening-pening, apa benda ustaz ni. Kan. Jadi dia kena tengok tempat. Kan. Dia kena tengok siapa audiens kita. Betul? Dia orang Allahumma salli ala orang biasa dengan orang dalam penjara kan lain bahasa yang kita akan gunakan. Tak sama, maka dia perlu kebijaksanaan. Kan? Dan tak semua orang boleh terima satu benda. Jadi sebab tu contoh kan, ada satu hari ada Nabi SAW, ada orang ni dia kata, ya Rasulullah saya nak buat amal boleh, tapi saya satu benda je saya tak boleh nak tinggal. Saya tak boleh tinggal zina. Tapi dia mengaku kat Nabi SAW. Tapi baguslah para sahabat. Kita kan segan lah tak nak mengaku kan. Saya ni alhamdulillah lah semayang semua okey, tapi saya tu lah memang tiap hari langgar lah pelacur. Takkan mengaku macam tu. Tapi para sahabat ni dia maksudnya dia mengaku tu untuk dia dapatkan ni lah kan, panduan daripada Nabi SAW. Nabi tak marah, Nabi tak kata, yang kau ni tak baca Quran ke? Kau kita kan. Kau ni iman lemah lah. Kita akan cakap macam-macam. Tapi apa Nabi cakap? Tak, Nabi faham psikologi. Jadi Nabi twist dia punya psikologi. Nabi kata, bayangkan kalau orang berzina dengan mak kau. Orang berzina dengan isteri kau. Orang berzina dengan adik kau, adik perempuan kau, dengan kakak kau. Kan? Apa dengan nenek kau? Kan? Apa kau rasa? Jadi samalah juga perempuan yang kau berzina tu, dia mungkin mak seseorang, isteri seseorang, anak seseorang, kan? Kakak seseorang. Betul? Jadi kau bayang perasaan dia orang. Jadi akhirnya orang dia berfikir, itu juga. Kalau itu ialah mak aku macam mana kan? Yang menyebabkan dengan sebab itu dia, kita tak mungkin ada benda tu kecuali orang yang ada fatanah. Memang dia kena ada kebijaksanaan. Dan nak berdebat kan. Contoh macam Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, sama. Kan? Nabi Ibrahim kata, "Innallaha yuhyi wa yumit." Qala ana uhyi wa umit. Kan? Nabi Ibrahim kata, Allah Taala menghidupkan dan mematikan. Dia kata, aku pun menghidupkan mematikan. Tengok ni. Ni dua orang, dia panggil dua orang banduan penjara, orang dalam penjara. Dia bunuh seorang, dia tinggal seorang. Tengok, seorang aku bunuh matikan, seorang aku biar hidup. Itu tak betul. Maksud menghidupkan daripada tak ada. Tak apalah kan, dia nak buat lawyer buruk. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Innallaha dia kata apa? Syamsi ilal masyriq fa'ti biha ilal maghrib. Kan, dia kata Allah Ta'ala menaikkan, Allah Ta'ala menerbitkan matahari daripada timur. Kalau kau betul Tuhan, kau naikkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka tercengang-cenganglah orang kafir tersebut. Okey, nak bagi tahu apa? Tu kena ada kebijaksanaan. Jadi orang yang nak dakwah, tu orang nak tabligh, dia kena ada kebijaksanaan. Bila kita tak ada kebijaksanaan,
Kan? Maka kita akan hukum semua orang sama. Okey, menyebabkan apa? Menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak sampai. Mesej kita mungkin betul, tapi tak sampai. Okey, tak semua orang levelnya sama dengan kita. Itu kita kena terima. Bila kita duduk dalam medan dakwah, hatta mengajar ni pun, kan? Kita tak boleh assume orang faham macam mana kita faham. Kita tak boleh assume orang ada pendedahan macam mana kita ada pendedahan. Betul tak? Saya mungkin sebahagian puan-puan semua alhamdulillah lah duduk kat Bangi ni banyak kuliah masjid surau, jadi kita datang, kita hadir dan sebagainya. Jadi kita dah benda yang basic-basic tu insyaAllah lah tahu, kan? Kita tak boleh assume semua orang tahu macam kita tahu. Sebab ada orang yang memang jauh. Dia memang tak pernah. Saya bayang saya ni orang Arab tau, orang Arab. Saya pernah jumpa ada seorang orang Jordan. Dia tak tahu duduk iftirash tu macam mana. Tahu duduk iftirash, duduk tahiyat awal tu, duduk antara dua sujud, dia tak tahu. Oh, macam ni duduk. Dah besar dah. Dah balik ke dah? Kan? Tapi tak tahu. Orang Arab bukannya orang putih ke apa, kan? Orang Arab, orang Jordan. Tapi sebab tak ada pendidikan agama. Jadi dia tak tahu duduk iftirash. Macam mana duduk? Ish, susahnya duduk ni. Kita daripada kecil duduk macam ni. Kan? Daripada kecil kita diajar, memang duduk macam tu. Jadi kita tak boleh assume, tak semua orang ada pendidikan tu. Hatta satu dunia lah. Kan? Saya tengok ada orang tu, dia tanya kat orang Turki kot. Turki, saya Turki ke mana? Tanya, ni apa ni kan? Lafaz tu lafaz selawat. Oh, dia kata ini syahadah. Padahal lafaz tu lafaz selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Dia kata, oh ni lafaz syahadah. Dia tak tahu pun. Syahadah tu apa? Selawat tu apa? Kalau tidak, dia main tembak je. Kan? Dia main tembak. So, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu satu benda yang menyedihkan lah. Okay? Tapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu tak semua orang. Ada lah. Kita panggil apa? Dapat apa ni, pendedahan seperti mana kita. So sebab tu kita ni pertama kena banyak syukur lah, tuan. Kena banyak syukur. Alhamdulillah. Tapi yang terdedah pun susah. Tu masalah. Sebab tu akhirnya benda tu kita kata ni taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ni benda ni taufik. Jadi ada orang ialah dia dapat pendedahan, tapi dia dapat pendedahan dari orang yang salah pun ya juga. Kan? Kalau tidak, kenapa ada orang ikut sebahagian golongan, kan? Ikut Syiah, ikut Wahabi, ikut ni lah ajaran-ajaran sesat ni, kan? Ada yang ikut Nabi Melayu lah. Kalau tidak, tak adalah orang ikut siapa dulu tu kat Terengganu tu. Kerajaan langit tu, kan? Ayah Pin kan? Ayah Pin, Masya Allah, macam mana boleh ikut? Kita kata ni tak betul ke apa, kan? Tak. Kalaulah orang yang ikut tu orang kampung, tak pernah keluar ke bandar, okey lah, kita faham lah. Nampak impresif lah Ayah Pin tu, kan? Ini macam tak berjenis tu lah. Ikutlah pakai serban, tebal ke, jubah, muka putih cerah, kan? Nampaklah sinar tu, kan? Ini muka kampung, Allah, sedih lah. Takkanlah Tuhan macam ni pula, kan? At least Tuhan handsome lah sikit. Okay? Allah Akbar. Tak jatuh dosa tak boleh ikut dia. Of course lah, tak jatuh dosa, dah suruh kafir lah. Apa Tak tahu. Yelah, siapa suruh tak tahu? Yelah, of course lah. Tak, kita akan kata benda tu kufur lah. Confirm kufur. Sembah benda selain daripada Allah Ta'ala kufur. Tetapi kita kena betulkan. Kena beritahu benda tu salah, ni bukan Islam. Kalau dia nak ikut juga dah, kalau dia kafir kan. Nak buat macam mana? Takkan kita nak kata Islam juga dengan sebab kejahilan. Dan semua orang satu dunia ni pun kafir sebab jahil juga. Kan? Tapi tetap kafir. Cuma adakah dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala ataupun tidak, tu masalah lain. Okey. Adapun sifat yang mustahil ke atas mereka itu bermaksud lawan sifat yang tiga itu, iaitu yang pertama al-kizib, artinya dusta, yang kedua al-khiyanat, artinya curang, yang ketiga al-kitman, artinya menyembunyikan. Selesailah, kita dah syarah tadi. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu ialah menerima barang sesuatu daripada al-a'radu al-bashariyah, iaitu sifat-sifat kemanusiaan yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi itu, seperti sakit dan barang sebagainya. Tolong highlight perkataan tu, yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat mereka yang tinggi itu. Tu kena highlight. Baik. Yang inilah selalu saya sebut, bila kita nak belajar, kita nak baca kisah tentang para Nabi dan Rasul,
kita kena baca dengan kaca mata ini. Maksudnya apa? Sebab sebahagian daripada kisah-kisah yang ada yang tersebar di dalam umat Islam ni ialah kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat, kita kena faham macam ni. Kisah Israiliyat ni bukannya semua tak betul. Okey, dia ada kaedah dan daripada zaman Nabi lagi Israiliyat ni dah ada. Jadi Nabi bagi kita panduan. Nabi kata kisah Israiliyat ni tolak jangan, percaya pun jangan. Okey. Kita nilai, kita tengok kisah ni okey tak? Kalau okey kita terimalah. Kalau tak okey kita tak boleh terima. Walaupun kisah tu menarik. Okay? Walaupun kisah tu menarik. Contoh kisah yang masyhur. Okey. Contohnya ialah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit. Okey, kita boleh terima Nabi Ayub sakit. Tapi sakit sampai berulat, sampai berlubang kaki, itu tak boleh terima. Sebab apa? Sebab macam mana Allah dia nak bagi dakwah kalau orang geli je. Kan orang mesti geli. Dan dia penyakit apa? Orang kata penyakit sopak, kusta. Benda tu ialah penyakit yang berjangkit. Tak mungkin Allah Ta'ala lantik dia sebagai seorang Nabi dalam keadaan dia tak boleh nak bagi dakwah. Ya apa guna Allah Ta'ala bagi dia penyakit macam tu? Tak. Kita kata dia ada penyakit kulit. Dia sakit tak ada masalah. Sakit yang berat. Tetapi bukan penyakit yang menyebabkan jatuh martabat dia. Okey. Sakit kuat tidak ada masalah, tapi bukan sakit yang menyebabkan yelah kita geli kot tengok kan. Apa ni kan sampai berlubang-lubang kaki, ada ulat, letak balik ulat tu dalam kan kisah ni. Tu kisah tu tak boleh terima. Orang lain tak ada masalah. Tapi Nabi tak mungkin. Ataupun kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang masyhur. Tahu kisah Nabi Daud? Nabi Daud siapa tahu? Besi. Baju besi, ya apa cerita baju besinya? Yalah. Ya, okey, apa ceritanya? Bukan cerita suara tu. Suara merdu tak ada masalah. Suara merdu tak ada masalah, lembutkan besi, no problem. Apa yang masalah? Okey, dalam Quran Allah Taala cerita Nabi Daud ni didatangi dua orang malaikat yang minta dia putuskan hukuman. Seorang kata, aku ni ada seekor kambing. Seorang lagi kata, aku ada 99 ekor kambing. Okey. Dalam ayat Quran tu hanya mengatakan Nabi Daud sedar akan kesalahan dia dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita baca kisahnya apa? Kisah tu yang tak boleh percaya tu. Tak boleh terima tu. Kisah dia apa? Disebutkan dalam kisah bahawasanya Nabi Daud AS ni ada 99 orang isteri. Tak ada masalah. Okey, ada 99 orang isteri. Dia Nabi. No problem. Okey, tapi masalahnya apa? Tiba-tiba dia berkenan dengan isteri seorang panglima dia ke tentera dia lah, orang bawahan dia. Sebab dia raja. Ni kan? Dia berkenan dengan bini orang. Dah berkenan dengan bini orang, dia sebab dia berkenan tu, dia hantarlah suami tu pergi berperang supaya mati, supaya dia boleh kahwin dengan perempuan ni. Boleh terima cerita tu? Cuba ustaz buat macam tu. Kita kata apa? Ustaz bini dah 4, ngorak bini orang pula. Ustaz pun kita kata, apa benda ustaz perangai tak senonoh ni? Takkan Nabi macam tu pula. Kan? Ni hasya. Tak mungkin. Okey? Tak mungkin. Kisah-kisah itu. Apatah lagi lah Nabi berzina dengan anak tu dalam Bible ada. Ayazubillah. Itu gila lah kalau kita baca. Ada. Tak payah carilah. Tapi ada. Saya terbaca. Saya pernah baca. Kadang-kadang ada certain hotel tu dia letak Bible. Okey? Saya hotel 5 star yang lama-lama ni kan. Saya pernah tengok. Baca. Saya pun tak tahu kenapa saya terbuka muka surat tu lah. Tengok gila betul. Nabi berzina. Dah berzina. Dengan anak sendiri pula tu kan. Ya Allah, punya teruk tak. Benda tu kita tak boleh terima lah. Okey. Dan semualah kisah. Apa saja kisah yang kita kata menjatuhkan martabat. Ya, kita kata manusia biasa saja kita kata benda ni tak patut. Kan? Mengorat bini orang. Ini mengorat janda okey. Kan? Mengorat bini orang, apa hal? Okey? Tapi tu kata syaitan kan. Macam kita cerita hari tu lah. Saya cerita di sini saya pun tak ingat. Saya cerita kan. Lepas kan. Cerita mengorat bini orang. Gila. Yang sihir tu kan. Macam tu lah, sama macam ni. Kan? Takkan Nabi buat macam ni kan. Itu satu penghinaan kepada para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Kisah-kisah macam tu tak boleh terima. Sama juga tentang Nabi Yaakob kan, dia sakit, dia sedih, menangis sampai dia buta. Kan kita tak boleh terima. Walaupun ada sebagai ulama cuba justify lah.
Kisah tu masih boleh dijustify, tapi sebagai ulama kata tak boleh terima. Dia hanya sakit, Tak betul kan? dia sakit mata, tapi dia tak adalah sampai buta. Dia ada selaput di mata dia. Tu sebagai ulama cuba ni dalam Hasyiah Sawi, dia kata sebenarnya ketika tu Nabi Yaakob dah tidak jadi Nabi. Jadi dia boleh sakit macam tu, tak ada masalah. Dia dah habis tugas dia sebagai seorang Nabi. Ada yang jawab macam tu lah. Kalau kita nak sabitkan juga kisah tu, kita kata dia dah tak jadi Nabi. Kalau tidak, macam ni dia nak dakwah? Kan? Macam ni dia nak dakwah? Kan? Kita tak ada masalah. Memang ada je ulama-ulama buta, no problem. Dan hafiz Quran ramai. Okay? Dan ulama lah ulama. Okay? Tetapi Nabi tak mungkin. Okay? Nabi sifat dia apa? Yang terbaik dalam kaum dia. Dalam semua segi. Termasuklah fizikal. Okay? So tak mungkin Nabi dan Rasulullah macam tu. Boleh? Sebab tu hati-hati. Sebab tu saya selalu sebut hati-hati bila baca kisah-kisah, hatta kisah-kisah para Nabi. Kita kena banyak membaca. Kan? Bacalah kisah-kisah tu bagus daripada kita baca kisah artis. Baiklah kita baca kisah para Nabi. Betul? Kisah para Nabi, kisah para sahabat. Tapi kisah para Nabi ni kita kena baca dengan orang lain tak ada masalah. Hatta para sahabat. Para sahabat buat dosa tu normal. Sebab dia bukan Nabi. Dia tidak maksum. Kalau tidak tak turun ayat Quran. Turun ayat cerita pasal zina, turun ayat pasal li'an, turun ayat pasal qazaf, turun ayat pasal zihar. Semua ialah cerita pasal para sahabat. Okay? Semua cerita pasal para sahabat. Jadi benda tu tak ada masalah. Tak ada masalah dengan makna kata, yelah para sahabat buat salah, buat dosa, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Dan mereka telah menerima lah hududnya apa sebagainya semuanya tu. Mereka dah buat. Okay? Tak ada masalah. Okay? Kita no problem. Tapi Nabi tak boleh. Kita kena jaga tu. Sebab tu dia kata Nabi boleh bersifat manusia sebab memang itu buktinya Nabi manusia. Tapi sifat yang tidak menjatuhkan martabat mereka. Tu. Contoh apa yang tak jatuh martabat? Kahwin. Tak jatuh martabat. Kahwin, berjalan, pergi pasar. Okay, no problem. Tak jatuh martabat. Okay. Sakit, sedih, gembira. Itu semua normal. Okay. Nabi sakit. Nabi pernah kena sihir. Tu tak ada masalah. Tapi Nabi kena sihir. Tak macam kita kena sihir. Kita kena sihir. Kan? Histeria gila. Tak. Nabi tak macam tu. Nabi kena sihir. Nabi rasa lemah badan. Tu je. Nabi rasa lemah. Nabi rasa macam memory Nabi macam tak kuat. Jadi Malaikat Jibril kata Nabi kena sihir. Kan? Jadi Nabi Malaikat Jibril bagi ubat dia kan. Baca apa? Baca mau'izatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. So Allahumma salli ala sayyidina, macam tu je. Kan? Tapi Nabi ada demam yang panas, sakit sampai Nabi pengsan. Itu ada. Kan? Tu pengsan tak ada masalah. Okay? Tak boleh. Gila tak ada. Penyakit gila dan sebagainya. Nabi Yusuf kahwin Balqis tu betul? Nabi Yusuf, tu Nabi Sulaiman kahwin Balqis. Zulaikha. Wallah alam. Betul lah kot. Betul lah. Wallah alam. Kalau kita tengok dalam tafsir tu, tak ada masalah lah. Okay, kita tengok dalam tafsir satu. Tapi maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisah macam Nabi Yusuf macam ni pula kan. Kan mula-mula macam Sayyidah Zulaikha tu yang kejar dia kan. Lepas tu bila dia dah jadi Al-Aziz, dia dah jadi ni kan menteri, macam dia pula yang kejar Siti Zulaikha tu kan. Kisah tu kena fikir lah. Kisah tu pada saya masalah. Tapi dia kahwin, no problem, tak ada masalah. Betul ke betul? Apa dia? Wallah alam. Tu saya tak pastilah. Tu kena bacalah dalam kisah kan. Kisah para nabi. Saya tak baca detail lah. Macam mana beza yang orang dah kisah Israel ni dibutuhkan, kita nak tahu yang itu betul atau tidak. Tak, sebab tu saya kata kita kena tengok dengan kacamata ni tadi. Kita lah kena buat penilaian tu. Dan ada sebahagian ulama yang komen benda tu ada. Contohnya dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan Imam Khatimatul Muhaqqiqin, Imam Tahir Ibn Ashur kan. Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullah, dia seorang ulama Tunisia. Di Tunisia dia antara tafsir yang terakhir yang paling berautoritatif lah. Tafsir terakhir yang paling autoritatif. Mutakhirin.
Dia lebih bagus lah daripada tafsir Munir Syekh Wahbah Zuhaili. Okay, lebih bagus. Dia lebih awal sikit dan dia lebih bagus lah kata sebagai para ulama kan. Ada lagi tafsir yang lebih moden, iaitu tafsir itu kan tafsir lama. Dalam Ibnu Katsir ada kisah tu. Kalau tengok, kalau tak silap saya, kisah-kisah tu ada dalam Ibnu Katsir. So kadang-kadang Ibnu Katsir pun tak tapis benda tu. Okay, jadi kena tengok ulama yang tahqiq lah masalah ni. Jadi Imam Ibnu Ashur antara yang tahqiq, yang memang tapis betul kisah-kisah ni. Saya tak setuju juga sebahagian kitab dia tolak terus semua Israiliyat. Tak betul juga. Ada Israiliyat, yelah, sebab cerita ni kita kena terima sebab Bani Israel ni dia orang dah lama. Agama Yahudi ni kan lama. Zaman Nabi Musa 1000 tahun sebelum Nabi SAW lagi. Okey, jadi dia orang punya sejarah tu panjang. Okey, jadi dia punya catatan sejarah tu banyak. Cuma ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. So ya, itu isu dia. Sebab tu kita kata tengok dengan kacamata ni tadi. So kalau kisah tu tak ada problem, riwayat lah. Kalau ada problem, kita berilah peringatan. Okey. Jadi yang tu masalah lain pula. Yang tu bukanlah Israiliyat. Tu masalah riwayat tentang apa yang disebut tu. Memang ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada hadis. Yang tu kena tengok hadis-hadis yang dikumpulkan lah. Apakah yang Nabi sebut. Tapi antara yang Nabi sebut akhir sebenarnya memang Nabi sebut an-nisa, as-salah, dan juga umati tu ada tapi dia bukan betul-betul akhir. Kan? Dan antara yang akhir juga dikatakan ila ar-rafiqul a'la. Kan? Jadi benda tu boleh tengok dalam kitab kitab nama dia Wafa'ul Wafa', bukan Wafa'ul Wafa'. Kita Arab lah. Dia tak ada kitab bahasa Melayu. Dia kita Arab. Wafa'ul Wafa' fi Wafatil Mustafa. Fi akhbari Wafatil Mustafa. Bukan Wafa'ul Wafa', apa nama dia? Dia nama dia Al-Wafa' agak lah. Wafa' something Wafa' tu lah. Apa ni? Saya lupa apa nama dia. Saya cek. Fi akhbar Wafatil Mustafa. Saya cek apa nama dia. Saya beli kitab tu. Saya lupa nama dia. Berkenaan dengan akhir, riwayat tentang akhir hidup Nabi SAW. Ulama himpunkan semua kisah-kisah, hadis-hadis yang cerita tentang akhir hidup Nabi SAW. Dia sampailah Nabi wafat, sampai Nabi ditanam lah. Dia banyak riwayat sebenarnya. Apakah yang Nabi sebut kan. Tapi yang terakhir sekali memang Nabi di pangkuan Sayyidatina Aisyah lah. Bukan dekat pangkuan Sayyidina Fatimah. Tapi Sayyidina Fatimah memang datang. Datang. Jumpa kan Nabi. Al-Wafa'u. Dia ada Al-Wafa' bi akhbar. Wafat Mustafa. Ini bukan Wafa'ul Wafa'. Wafa'ul Wafa' bi akhbar Daril Mustafa. Mustafa. Fi zikra wafatil Mustafa.
Alah. Apa nama kitab dia? Saya lupa. Tapi ada kitab yang khusus lah. Okey, kitab yang khusus. Nanti saya masukkan. Tapi dia dalam kitab Arab lah. Tak ada kitab bahasa Melayu. Itulah masalah dia. Nanti doa lah. Ada orang tolong terjemah Ustaz Fahmi ke. Tolong terjemah kan. InsyaAllah. Doa. Okey. Khalas. Kemudian dan demikian lagi. Wajib atas tiap-tiap mukallaf akil baligh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah membangkitkan Nabi yang ummi, yang tiada pandai membaca dan menulis daripada golongan Quraisy, diperanakkan di negeri Mekah Al-Mukarramah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah Al-Munawwarah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf, dan disuruhkan, diutuskan menjadi rasul kepada sekalian masyarakat Arab, ajam, jin dan manusia. Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu, iaitu penghulu segala manusia, dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang terdahulu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ilmu akidah juga, selain daripada kita wajib beriman dengan segala sifat yang wajib dan mustahil dan juga harus bagi para rasul, kita juga kena kenal para rasul ini secara ijmal. Maksudnya kita kena kenal para nabi dan rasul ni secara ijmal, khususnya 25 rasul. Adakah wajib hafal? Tak. Tapi kalau orang sebut Ilyas, oh tu nama nabi, kita tahu itu nama nabi. Tapi baguslah hafal, bukan susah pun 25 nama. Kalau suruh sebut 25 nama artis, boleh kan? Boleh. Tak boleh, alhamdulillah tak boleh tapi tak kenal kalau dulu cerita zaman-zaman Piramli kenal lah, Saloma, Saribdul, okey, kenal lah. Okey, tapi nak kata Allahumma salli ala sayyidina 25 rasul tu tak susah lah nak hafal. InsyaAllah saya yakin semua kenal lah, semua tahu kan. Okey, tak wajib tahu mereka punya kisah secara khusus tak, kecuali Nabi SAW. Sebab tu dia sebut ada yang kita wajib tahu lebih sikit tentang Nabi SAW. Kena tahu apa? Pertama, Nabi dibangkitkan. Allah Ta'ala ada seorang Nabi, dan Nabi yang terakhir iaitulah Nabi yang ummi, daripada golongan Quraisy, diperanakkan di Mekah. Nabi lahir Mekah, Nabi wafat di Madinah. Dan namanya siapa? Nabi Muhammad. Dia ialah anak kepada Sayyidina Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, anak kepada Abdi Manaf. Okey, jadi Imam kita wajib tahu sebenarnya sampai Hashim. Tetapi di dalam kitab syarah kepada Aqidatul Awam tu, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, dia ada kitab dia. Dia kata yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam ila Adnan. Okey, dia kata kita kena tahu nasab Nabi SAW sampai Adnan. Okey, siapa dah hafal? Okey, belum hafal. So saya bagi dia punya, nak mudah hafal dia senang. Okey, hari ni boleh hafal. Okey, hari ni boleh hafal, senang je. Nak senang, bukalah, dengar je lah YouTube. YouTube ada lagu kan sekarang, Intim ada. Saya suka dengar yang Arab. Yang Arab punya tu kena tulis Nasabun Syarif. Sekejap, dia punya bahasa Inggeris dia macam mana nak tulis dia punya Arab tu Nasabun Syarif. Nasab Syarif. Boleh ke tulis? Nasabun Syarif. Target je tak apa. Dia punya bahasa Inggeris dia honorable lineage. Yang ni. Yang first ni, honorable lineage. Saya suka sebab dia macam rap. Lagu rap macam saya dengar. Dia rancak lah. Kalau suka yang rancak, pilih yang ni lah. Kalau nak slow, yang Melayu ni lah. Melayu, Malaysia ada, Indonesia ada. Iklan pula. Aduh. Okay, dia honorable lineage ya. Honorable lineage. Awak berhenti. Ni. Dia sebenarnya apa ni, Arab lah, dalam bahasa Arab.
Singa dia kumpulan harmoni band. Dia famous lagu dia. Ada famous lagu dia tu apa jap. Apa tak, dia dalam dia konsert dia famous lah. Dia ada ramai-ramai kan, lelaki perempuan tu kan. Ni Abdul Muttalib bin Hashim. So dia lajulah sikit. Saya suka lah dengar ni. Okey. Tapi yang saya nak bagi ni senang nak hafal. Kita ambil nama depan je. Okey. Huruf depan, huruf depan. Ma'in, Syahin, Aqin, Kamin, Kalaghfa, Min, Kamin, Kakhmin, Kakhmin, Amin, Ma'in, Syahin, Aqin, Kamin, Kalaghfa, Min, Kakhmin, Amin, Ma'in. Ilahuna Zukin. Okay, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 21 lah kalau tolak Nabi Muhammad, 21. 21 atuk Nabi. Okay, boleh dapat? Ma'in. Dia nak baca dia Ma'in, Syahin, Aqin, Kamin, Kalaghfa, Min, Kakhmin, Amin, Ma'in. Okey? Boleh? Dah? Belum? Tak nampak? Oh, kursi. Sorry. Okey. Kita ambil kat sini. Ambil gambar senang. Okey, boleh ambil gambar pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Kalaghfa, Min, Kakhmin, Amin, Ma'in. Amin, Ma'in. Okey. Dah siap? Allah, tak apa. Okey. Dia nak mudah, dia so hari ni hafal sebahagian, esok hafal sebahagian. Okey, senang. Okey, Ma'in, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Boleh? Ni Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad saya mudah lah. Ni Abdullah. Okey, Abdullah. Sini ialah Syaibah. Syaibah ni ialah nama asal Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, nama dia bukan Abdul Muttalib. Dia gelaran dia. Nama dia ialah Syaibatul Hamd. Okey, Syaibah. Ni Hashim. Okey, yang ni saya tulis rumi lah, cepat sikit. Hashim. Ain Abdi Manaf. Abdu Manaf. Okey, Ain lah Abdu Manaf. Okey, so samalah Abdullah ni sebenarnya Ain Abdullah. Abdul Manaf bin Qusay. Kaf Kilab bin Murrah. Okey, Murrah bin Ka'ab. Ni Ka'ab. Kaf yang kedua Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Okey. So hari ni hafal satu dulu. Ma'in, Syahin, Aqin.
Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Okey, cukup. Tapi rasanya sampai Hashim ni biasanya dah hafal dah. So, tambah sikit je. So, tambahlah lagi sikit. Kamin. Kilab bin Murrah. Okey. Besok, tambah satu lagi. Kan? Kalau Famin. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar. Ni Malik. Ni An-Nadar. An-Nadar. Nadar. Sebagian sebut Nazir. Nazir. An-Nadar boleh. An-Nazir boleh. Nazir. Nadar An-Nadar. Okey. Kemudian kaf di yang ketiga ialah Kinanah. Kinanah, Khuzaimah. Okey, Khuzaimah. Okey, jangan ambil Zaimah je. Okey. Khuzaimah, mim Mudrikah. Mudrikah. Sekejap, mana nak tulis? Mudrikah. Khuzaimah bin Mudrikah. Okey. Khuzaimah bin Mudrikah. Dah tak cantik lah tu. Kemudian Amin. Ilyas. Okey. Mim Mudar. Mudar. Ni Nizar. Okey. Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Aywa. Okey. Guru saya, dia ngajar benda ni, ada kat seorang budak 20 minit dah hafal semua. Budak senang lah. Tu saya kata ambil lah 2 hari. Okey. Ambil 2 hari. Ulang dengar nasyid tadi, dengar dalam YouTube, insyaAllah hafal. Okey. Boleh? Dengar tiap-tiap hari lah. Dengar tiap-tiap hari. Ajar kat orang lain. Tak, saya pun. Saya rasa tahun ni baru saya hafal. Saya ngajar banyak kali dah. Tapi saya pun macam lupa-lupa lah. Okay. Dia biasa kat sini susah. Dia kat sini susah. Dia biasa susah sebab ada kaf ni ada 3. Ni K mana tu tu lupa. Okay. So kalau kita ulang. Kalau kita ulang 100 kali, insyaAllah ingat. Okay. Ulang 1 kali. Pasang nasyid tu 100 kali. Lepas tu ikutlah sekali kan. Okay, sekali. Kalau perempuan zaman dahulu, biasa tak ikut marhaban. Biasa ikut marhaban. Tak ikut. Marhaban. Tak apa. Dia bukan isu suara sedap tak sedap. Suruh ikut je. Kalau kita baca dalam Maulid Barzanji tu kan marhaban, kan baca Maulid Barzanji. Dalam Maulid Barzanji dia sebut satu-satu nama. Kalau kita perasan. Cuba saya apa? Saya baca. Saya memang tak reti. Sebab tu saya baca ni. Okey. Boleh. So itulah ma'in syahin aqin kamin kalau famin kahmin amin ma'in. So senang kalau kita menghafal bagi 3 hari. Ambil 1 hari satu line. Okey. Sehari 1 line, 3 hari. Tulislah cantik. Tulis cantik kan. Nota buat besar-besar kan. Tapak kat dapur. Sambil masak sambil baca. InsyaAllah berkat. Okey. Wallah alam, kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah boleh hari ni. Setiap nama ni dia ada kisah-kisah mereka tersendiri. Saya cadangkan tapi saya tak tahulah ada. Ada lagi buku Ustaz Husni. Ustaz Husni dulu dia ada tulis buku pasal kisah setiap nama ni. Okey, kisah-kisah yang menarik, sangat menarik. Okey, boleh baca. Kan contoh macam kisah Sayyidina Ma'ad ni dia pernah naik burak. Kan Nabi kan naik burak kan. Sayyidina Ma'ad ni pun pernah naik burak juga. Okey. Sayyidina dia naik burak. Sebab ketika tu Mekah nak diserang oleh seorang Raja Bukhtanasar. Jadi Allah Ta'ala arahkan Nabi Armiyah alaihissalam untuk bawa Sayyidina Ma'ad ni bawa pergi ke Syam supaya selamatkan, sebab akan lahir daripada anak dia seorang Nabi, akan lahir daripada cucu dia seorang Nabi akhir
akhir zaman. Jadi Nabi Armia bawa dia ke Syam tu, ke Palestin tu, naik Buraq. Tu. Dan Sayyidina Ma'ad. Dan Sayyidina Ma'ad ni dia ada pepatah orang Arab. Ya, orang Arab selalu sebut, dan ini disebut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, tama'adadu, jadilah seperti Sayyidina Ma'ad. Dia ni orang yang zuhud. Wakhshawshinu wamshu hufatan. Dan berjalan kakilah dalam keadaan kaki ayam. Sekali-sekala. Kenapa? Fa inna ni'mata la tadum. Kerana nikmat ni tidak kekal. Okey? Jadi kalau kita dah biasa pakai slipper, jadi bila slipper hilang, kita rasa Allah payahnya nak jalan. Dulu kecil-kecil okey je kan. Pijak rumput, pijak apa tu, duri apa tak ada hal lah. Kematu dah kaki tu kan. Ni kita sekarang dah pedicure, manicure, foot massage, itu ini, dah. Kita ni dah dimanjakan tu kan. So kita dah susah lah nak hidup sikit. Itulah. Wallahu alam. Boleh? So kita berhenti sini dulu. Yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari kemandi saya sendiri. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qir bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilahi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala sahbi asabihi al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.